Kalau emas bagus, kenapa jual? Bukankah lebih baik kita simpan je semua? Ini soalan yang selalu orang tanya, tapi sebenarnya mereka tak nampak gambaran yang besar. Sebelum tu save dulu video ini dan share kepada rakan-rakan yang lain. Okey, dengar sini. Saya bagi 5 sebab kenapa kita bukan saja simpan, tapi juga patut berniaga emas. Yang pertama, emas ni hidup bila ada pasaran. Kalau semua orang dia simpan saja, tak ada jual beli, emas ni jadi beku. Bila ada yang jual dan beli, barulah nilai emas ni akan hidup. Yang kedua, untung 2 kali. Simpan, untung bila harga naik. Dan bila niaga, untung dari margin jual beli. Bayangkan, nasi tambah ayam goreng, kenyang 2 kali. Yang ketiga, kita sebarkan manfaat. Bila berniaga, kita bantu lebih ramai orang, lindungi harta daripada inflasi. Kita untung, mereka pun untung. Yang keempat, simpan dan niaga boleh jalan serentak. Tak perlu pilih satu. Emas yang disimpan tetap ada, yang dijual pun tetap jana keuntungan. Yang kelima, bisnes evergreen. Emas dah jadi nilai sejak ribuan tahun dulu. Masa ekonomi jatuh, emas makin dicari, stabil dan tahan zaman. Jadi bila ada orang tanya kenapa jual emas, jawapannya mudah. Kerana emas tu berharga dan bernilai. Kita simpan untuk masa depan dan niaga untuk gandakan manfaat dan pendapatan. Kalau anda nak mula simpan emas dan berniaga emas, tengok pin video 5 langkah untuk mulakan simpan emas. Saya bantu anda dan bimbing anda sebaiknya. Follow dan komen jika ada pertanyaan.